dan nyanyi lagu dan minat dan jiwa dia dalam diri kan. Setengah orang kampung panggil angin. Minat budaya atas wayang kulit ni cukup. Cuma dia tradisi lama. Sebab wayang kulit ni yang dulu cik. Mesti kekal. Kena kekal benda ni. Ya. Sebab untuk generasi akan datang. Generasi sekarang tak kenal lah wayang kulit. Selalu kita, Pak Abang, Pak Wi, tak menghidupkan suasana wayang kulit ni. Jadi dia akan ketinggalan. Kalau mau kau tak ada, wayang kulit ni. Saya dengan Wak Jo. Dan lagi sama. Lagi pula. Nak balik negeri Kuala Dua lagi pula Peling. Kalau boleh bagi abang lah dari awal lagi lah. So macam dari sekolah lagi kita kena fikir macam mana untuk menghidupkan budaya. Jadi kalau orang tanya apa kah pandangnya benar untuk menghidupkan, kita kena terak ke anak kita lah dulu. Dan sekeliling kita dulu. Masyarakat kita kenal ni apa dia wayang kulit. Sekandak Pak Wi lah dengan Pak Mang. Patut kerajaan buat kelas, buat boleh besar-besarkan lah, boleh menhidup, jangan mati. Kalau tak ada tradisi dulu, kalau tak ada budaya dulu, tak ada sekarang. Dia kena belajar. Kalau tak belajar, tak faham. Tengok patut. Muzik pun tak tahu. Lagu mana muzik Seri Rama jalan, lagu mana muzik Botol Raja Wana jalan, Mah Raja Botol Raja Wana berjalan. TV tayang Doraemon. Doraemon dari Jepun. Kita ada wayang kulit. Kenapa kita tak promote wayang kulit? Kalau saya dah 20 tahun lah, Isyad pun lebih kurang 20 tahun dah dalam wayang kulit. Bagi wayang kulit ni sebab dia minat dia lain daripada seni yang lain macam bikin barat ke apa semua tu. Semangat dia lain lah kalau main wayang kulit ni. Kalau saya belajar tu daripada kecil, pembeli bawa pergi tengok wayang kulit, bawa pergi tempat kedai silat. Tapi fokusnya dekat wayang kulit lah. Tu dari kecil lagi lah. Daripada kecil lah. Pembeli ikut abah. Wayang kulit ni bagi saya dia banyak plot twist kalau dalam penceritaan dia. Kalau hayati betul-betul wayang kulit ni lagi plot twist daripada cerita-cerita sekarang yang ada dekat televisyen. Dari segi muzik, studi semangat dan dia agak banyak teori muzik dalam tu. Kalau perbandingan lah wayang kulit tradisional dengan alat-alat lain lah tradisional, fokusnya dengan moden. Kalau belajar muzik tradisional dia tak ada notasi. Macam tu. Kalau berbeza dengan moden ada notasi. Nak main kena baca dulu. Tapi tradisional tak ada, kena ikut, kena selalu praktis. Kena hayati. Kena rasa. Main tu kena rasa. Yalah sebab orang muda pun minat benda tu sebenarnya. Cuma tak belajar je yang rutin. Belajar dan tak ada tempat untuk betul-betul untuk belajar tu tak ada. Wayang kulit ni dah lama dalam hati ni. So yang muzik moden ni hanya minat yang kalau aku main ni boleh jadi rockstar ke apa ke kan. Boleh lah nak cuba sebab minat. So yang wayang kulit ni tetap kita kena pelihara dan kena jagalah sampai next generation. Okay, paling susah geduk lah kot. Kalau bagi saya lah geduk. Dia kena banyak praktis lah. Kalau bagi saya kena banyak praktis. Kena selalu dengar, praktis. Benda tu. Lepas tu satu lagi yang baru, serunai lah. Saya belajar serunai yang last sekali sekarang. Kedepannya jumpa guru untuk belajar. Jangan belajar setakat belajar sendiri. Lepas tu nak naik nama sendiri tak boleh. Kena jumpa guru. Kena ada guru. Kalau saya yang susah gedombak kot. Sebab penat. Dia banyak guna energi. So dia guna muscle ni akan terasa lah gedombak tu sebab kami main rancak. Sebab tu kami agak penat jugalah. Kena kuat sikit.